Ketika satu orang keluar rumah baca begitu, akan disebut kepadanya. Siapa sebut? Sama ada malaikat ataupun Allah Azza wa Jalla. Kufita. Semua benda yang hang nak keluar rumah ni hang akan dapat. Wuqita. Sepanjang hang keluar hang akan dilindung. Hudita. Sepanjang kamu keluar rumah ini, Allah akan bimbing kamu. Wa tanahha anhu syaitan. Dia keluar rumah daripada saat itu sampai dia balik lagi, syaitan akan duduk jauh daripada dia. Babu ma yaqulu hala khurujihi min baitihi. Rawaina an Ummi Salamah radhiyallahu anha wa ismuha Hindun, istri Nabi. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzilla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujala alai. Kenapa ya hadis ni? Setiap kali keluar baca doa ni. Kami riwayatkan daripada Ummi Salamah, namanya Hindun, bahwasanya Nabi SAW apabila keluar dari rumahnya, Nabi kata bismillah. Keluar kaki kiri, Nabi sebut bismillah dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. Wahai Allah, Allahumma, aku berlindung denganmu. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada sesat ataupun disesatkan, daripada aku terjatuh ataupun dijatuhkan, daripada aku zalim ataupun dizalimi, daripada aku marah ataupun membuatkan aku marah. Nampak? Jatuh semua. Berkeluar, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Jadi aja. Hakadha fi riwayat Abi Dawud an adilla aw udalla aw azilla aw uzilla aw uzalla. Dua-dua boleh. Wa kadha al-baqi bi lafz at-tauhid. Wa fi riwayat At-Tirmidzi a'udzubika min an nazilla. Dan kata Imam Nawawi begitulah dalam riwayat-riwayat lain dengan lafaz mufrad dan ada lafaz jamak an-nazilla. Lafaz jamak Nabi guna kami dan banyak Nabi guna saya. Ada riwayat Nabi guna an-nazilla au nuzalla au nadilla au nudalla au itu. Au najhala au yujhala alaina. Nabi guna lafaz jamak, lafaz ramai. Ada riwayat begitu. Maksudnya dengar orang baca riwayat jamak, jangan kata bid'ah lagi. Mungkin ilmu kamu tak sampai. No? Wa fi riwayat Abi Dawud ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti. Nabi tak pernah keluar daripada rumah aku. Hujrah Sayyidatina Ummi Salamah maksudnya. Illa rafa'a tarfahu ila as-sama'. Nabi bila keluar Nabi suka tengok langit sikit. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama. Apa dia rahsia dia? Nanti sendirilah itu. Allahumma inni a'udzubika. Wa fi riwayat ghairihi kana idza kharaja min baitihi qala kama dzakarnahu wallahu a'lam. Hadis yang lagi dua. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa ghairihim an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala yani idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah yuqalu lahu kufita wa wuqita wa hudita wa tanahha anhu syaitan. Yang ni ada tambahan, iaitu bila Nabi keluar rumah, Nabi baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, tambahan dia wala haula wala quwwata illa billah. Macam mana nak buat? Campur dua-dua riwayat. Keluar rumah kaki kiri bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, sambung Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Sambung campur dua-dua riwayat. Ketika satu orang keluar rumah baca begitu, akan disebut kepadanya. Siapa sebut? Sama ada malaikat ataupun Allah Azza wa Jalla. Kufita. Semua benda yang hang nak keluar rumah ni hang akan dapat. Wuqita. Sepanjang hang keluar hang akan dilindung. Hudita. Sepanjang kamu keluar rumah ini, Allah akan bimbing kamu pergi tempat ni. Jangan pergi tempat ni. Begitu. Allah Ta'ala akan bagi hidayah. Wa tanahha anhu syaitan. Dia keluar rumah daripada saat itu sampai dia balik lagi, syaitan akan duduk jauh daripada dia. Tak boleh nak bisik. Beli benda ni, buka puasa, buat macam ni, buat jahat. Zad Abu Dawud fi riwayatihi fa yaqulu yani syaitan li syaitanin akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqi.
Waktu satu orang baca doa bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, syaitan duduk sama dia, ada syaitan duduk sama-sama dia, kata, hang kan nak boleh buat apa dah, dia ni baca doa tu. Dia dilindungi, dia dicukupkan dan dia diberi hidayah. Lepas tu dua-dua syaitan tu pergi, duduk jauh daripada lelaki ataupun wanita yang membaca doa itu. وروينا في كتاب ابن ماجه وابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال بسم الله التكلان على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Ni riwayat yang ketiga, tapi buat hak atas tadi pun tak apa. Riwayat yang ketiga ni sama, cuma diubah. Nabi kadang-kadang ubah tawakkaltu ala Allah, Nabi ubah dengan sebutan at-tuklanu ala Allah, sama makna dia. At-tawakkul ataupun at-tuklan sama. Siapa yang orang tu ingat, ingatan dia kuat, kadang dia buat riwayat ni, kadang dia amal sunnah ini. Dua-dua dia amal, ikut dia. Walhamdulillahirabbil alamin.